Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Najmuddin bin Ishaq dari Sekolah Menengah Agama Ihya Ulum Adiniyah ingin membentangkan Sains Tingkatan 3 Bab 6 6.1 Penjanaan Tenaga Elektrik. Pertama, Bab 6 Elektrik dan Kemagnetan. Kedua, standard kandungan. 6.1 Penjanaan tenaga elektrik. Ketiga, standard pembelajaran. 6.1.2 Menerangkan dengan contoh proses penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber tenaga. Seterusnya, proses penjanaan tenaga elektrik. Maksud generator. Generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Perhatikan gambar foto yang menunjukkan satu contoh model generator. Model generator ini terdiri daripada magnet, gergelung dawai, engkol dan LED. Komponen utama yang menjana arus dalam model generator ini. Pertama, gergelung dawai, dan yang kedua, magnet. Seterusnya, cara penghasilan arus elektrik. Pertama, gerakan dawai menyebabkan garis medan magnet dipotong. Dawai penyambung digerakkan. Dawai penyambung digerakkan melalui ruang antara kutub magnet dengan pantas. Arus aruhan dihasilkan dan jarum penunjuk galvanometer terpesong. Seterusnya, solenoid digerakkan. Solenoid digerakkan melalui ruang antara kutub magnet dengan pantas. Arus aruhan dihasilkan dan jarum penunjuk galvanometer terpesong. Kedua, gerakan magnet menyebabkan garis medan magnet dipotong. Magnet digerakkan. Magnet digerakkan supaya garis medan magnet dipotong oleh dawai penyambung. Arus aruhan dihasilkan dan jarum penunjuk galvanometer terpesong. Seterusnya, magnet digerakkan. Magnet digerakkan supaya garis medan magnet dipotong oleh solenoid. Arus aruhan dihasilkan dan jarum penunjuk galvanometer terpesong. Jenis stesen jana kuasa elektrik. Stesen jana kuasa yang menggunakan sumber tenaga tidak boleh baru seperti diesel, gas asli dan arang batu. Stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga solar. Stesen jana kuasa hidroelektrik. Stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga angin. Stesen jana kuasa yang menggunakan bahan api nuklear. Stesen jana kuasa yang menggunakan biodiesel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.